Topik kita lebih kepada FAQ ataupun salah faham masyarakat berkaitan dengan percukaian. Soalannya yang pertama, kenapa charge tax fee ni mahal? Okay, freelance sana boleh buat murah saja. Ini selalu. Kenapa orang cakap charge tax fee ni mahal? Okay, freelance boleh buat murah. Okay, Mel Bercukai terangkan. Untuk mendapat lesen ejen cukai yang bertauliah, okay, kita kena at least ada 5 tahun pengalaman dalam bidang percukaian. Okay, on top of that, kena menghadiri beberapa kursus dan kena kumpul CPD hours, dan of course kena interview lah dengan pihak lembaga hasil. Okay, dan dalam interview tu bukan seorang dua yang akan interview ejen cukai ni, okay, ataupun calon ejen cukai bertauliah ni. Jadi akan jadi sampai 8 orang dan semua otak-otak lembaga hasil yang akan interview. Kenapa freelance boleh bagi murah? Sebab freelance kemungkinan besar mereka tak ada lesen lah, dan mereka tidak dipertanggungjawabkan dalam declare borang cukai. So of course, bila freelance declare borang cukai anda, mereka akan gunakan MyTax anda ataupun ID cukai anda sendiri. Jadi kebertanggungjawaban pengisian borang terletak di atas anda, sebab anda yang submit. Ibaratnya anda yang submit walaupun freelance yang buat. Bagi ejen cukai yang bertauliah, biasanya mereka first of all mereka kena maintain lah license tu, dan sekiranya membuat submission borang cukai, mereka akan menggunakan ID MyTax mereka. Jadi kebertanggungjawaban pengisian borang dan pengiraan cukai adalah di bawah ejen cukai yang berlesen. Okay, di bawah ejen cukai yang berlesen. Berbanding dengan freelance, first of all kita tak tahu dia punya tahap ilmu pengetahuan tu dah up to date atau tidak. Sebab perlu diingat, ejen cukai bertauliah kena update every year. Mereka perlu tahu apa update terkini dalam bajet setiap tahun. Okay, berbanding dengan freelance, mungkin mereka punya pengetahuan dah obsolete, dah lama, dah lapuk, tapi mereka still boleh buat lah. Buat, dan again untuk submission mereka akan guna MyTax anda. So problem dekat situ, bila guna MyTax anda kalau lembaga hasil audit, anda yang dipertanggungjawabkan lah. Dalam pengiraan cukai, dia bukan, dalam submission, tax submission, dia bukan semudah kita dapat account ataupun dapat ni terus isi, bukan. Dia ada pengiraan dia. Dia ada dia punya adjusted income, dia ada dia punya aggregate income dan sebagainya. Ada banyak pengiraan, ada banyak adjustment. Dan adjustment tu mestilah berpandukan Seksyen 33 dan Seksyen 39 Akta Cukai Pendapatan. So benda-benda ni yang kadang-kadang ada orang yang tak tahu, ada freelance yang tak tahu, tapi dia anggap dia boleh buat. Okay, itu untuk soalan yang pertama.